Pernah terfikir tak, mesti rumit kan nak bina satu kuis online? Dalam perkongsian kali ni, kita akan tengok macam mana proses yang nampak teknikal ni sebenarnya boleh jadi sangat-sangat mudah dengan beberapa langkah je. Jadi, bayangkan kalau anda boleh cipta satu kuis interaktif yang memang khas untuk kelas anda, tapi tak payah tulis satu baris kod pun. Mustahil ke? Jom kita bongkar satu kaedah hebat yang membolehkan sesiapa pun, terutamanya para pendidik, untuk buat benda ni jadi kenyataan. Okey, kita akan tengok macam mana beberapa soalan biasa boleh bertukar atau lebih tepat lagi transform jadi sebuah laman web kuis yang berfungsi sepenuhnya, interaktif dan paling penting sedia untuk digunakan oleh pelajar-pelajar anda. Jom kita mulakan. Baiklah, langkah pertama sekali, kita kena bina asas dia dulu. Untuk buat kuis ni, kita perlukan dua komponen utama. Satu, kod aplikasi yang akan jadi macam enjin dia, dan yang kedua, satu prompt khas untuk bina badan atau paparan kuis tu nanti. Guna satu penjana bahan interaktif ni, anda cuma perlu masukkan detail kuis, contohnya subjek apa, ada berapa soalan. Lepas tu, klik je butang jana dan salin skrip yang keluar. Skrip inilah yang akan jadi enjin untuk kuis kita. Dan inilah bahagian yang paling best. Blok kod ni mungkin nampak macam teknikal kan, tapi sebenarnya inilah sahaja yang anda perlukan. Benda ni akan uruskan semua kerja-kerja rumit kat belakang tabir secara automatik. Jadi anda tak payah pening kepala langsung. Okey, enjin kita dah siap. Sekarang fasa seterusnya ialah macam mana kita nak hidupkan enjin ni dan letakkan dia di web. Untuk ini kita akan guna dua alat yang sangat power, Google Sheets dan juga Gemini. Mula-mula, kita akan tanam enjin kita tadi tu ke dalam Google Sheet. Senang je, cuma buka app script, padam kod yang sedia ada dan tampal kod kita. Lepas tu, simpan. Yang ni part penting. Untuk bagi kuis anda boleh diakses oleh sesiapa sahaja, anda kena terbitkan skrip ni sebagai web app. Paling penting, pastikan akses tu ditukar kepada anyone. Nanti, anda akan dapat satu pautan URL yang unik, khas untuk kuis anda. Dan dengan langkah tadi tu, proses transformasi pun selesai. Apa yang tadinya cuma satu skrip peribadi dalam Google Sheet anda, sekarang dah jadi satu aplikasi yang betul-betul hidup dan boleh diakses oleh sesiapa sahaja di internet. Hebat kan? Jadi nak bagi senang faham, bayangkan macam ni lah. Google Sheet tu bertindak sebagai otak atau enjin yang uruskan semua kerja-kerja logik kat belakang. Manakala prompt Gemini pula akan jadi arsitek yang membina badan atau laman web cantik yang pelajar akan nampak dan guna. Okey, langkah terakhir, ambil URL web app unik yang kita dapat tadi, gabungkan dengan prompt kedua dari penjana dan tampal semuanya ke dalam Gemini. Lepas tu, tekan je submit dan saksikan sendiri, Gemini akan bina keseluruhan laman web kuis tu depan mata anda. Kalau tengah buat tu, tiba-tiba keluar mesej ralat, jangan panik, relax je. Sistem ni ada satu butang ajaib, fix error. Anda klik je dan ia akan baiki kod tu dan bina semula laman web untuk anda secara automatik. Canggih kan? Dan sekarang, jom kita tengok hasil akhirnya. Sebuah laman web kuis yang interaktif, kemas, lengkap dengan pelbagai ciri dan yang paling penting, dah sedia untuk dikongsi dengan pelajar anda. Laman yang terhasil ni bukan kuis biasa-biasa tau. Ia satu pakej pembelajaran yang lengkap. Ada ruang untuk nota, ada kuis interaktif dan siap ada alat analisis data sekali. Semua dalam satu tempat. Pengalaman untuk pelajar pula sangat-sangat mudah. Mereka cuma perlu masukkan nama dan kelas, terus boleh mula jawab kuis. Tak ada langkah-langkah yang berumit kan? Tapi kan, mungkin ciri yang paling power sekali ialah apa yang berlaku di sebalik tabir. Sebaik sahaja seorang pelajar tekan butang hantar tu. Semua data tu, nama pelajar, kelas, jawapan, markah, semuanya akan dihantar dan disusun secara automatik, serta-merta ke dalam Google Sheet asal anda. Tak perlu buat apa-apa kerja manual pun. Dan inilah hasilnya. Sebuah jaduan keputusan yang sangat kemas, tersusun dan dikemas kini secara live setiap kali ada pelajar yang siapkan kuis. Ucapkan selamat tinggal kepada kerja menanda kertas secara manual. Jadi, kenapa kaedah ni sangat-sangat berkesan? Sebab ia gabungkan 3 perkara penting. Kepantasan dalam penyediaan bahan, kebebasan untuk ubah suai ikut keperluan dan analisis data secara automatik. Ini betul-betul satu anjakan besar untuk para pendidik. Proses yang kita lihat hari ini sebenarnya membuka pelbagai kemungkinan, bukan setakat untuk buat kuis je. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu soalan untuk difikirkan. Dengan kaedah yang sama, apakah bahan interaktif lain yang akan anda bina lepas ni?